Masa kita tengah teenager, budak macam tu mungkin dah nampak, tapi not enough untuk kita diagnose benda tu sebagai personality disorder. Biasanya orang yang ada BPD ni, umur berapa dia orang akan start tunjuk trait-trait BPD ni? So personality yang kita faham, dia mula set awal 20-an, 18, 19, 20 macam tu dia set. So kalau kita nak properly diagnose mungkin selepas itu. Okay. So tapi dia bukannya produk hari ni je. So dia dah build over time kan. So maksudnya masa kita tengah teenager, budak macam tu mungkin dah nampak, tapi not enough untuk kita diagnose benda tu sebagai personality disorder. Okay. So selalunya kalau klien pun dia start akan datang pun around this time lah, 20, 20-an macam tu, sebab masa tu dah karakteristik BPD tu dah cukup ranum dah. Kuat. Dah kita dah boleh diagnose properly dah. Okay. Tapi kalau kita dapat detect daripada awal, contoh masa dia remaja lagi, dia dah ada macam sebelum ni lah kata masalah dengan relationship ke, emosi dia masalah susah nak kawan. So kita nak buat macam mana? Even better. So kalau dia datang awal, mungkin dia tak akan datang, saya rasa saya ada BPD, dia tak akan cakap macam tu, tapi dia mungkin akan cakap lah, isu dengan kawan lah, isu dengan mak lah. So kita sebagai mental health professional ni, kita tahulah, mungkin ni kalau tak buat apa-apa ni mungkin dia akan menjurus ke arah satu personality disorder. So intervention tu boleh mula daripada sekarang. Even better, lagi senang untuk kita cantas daripada pucuk dia ni, daripada nanti dia dah mature nanti. Okay, maknanya kalau awal dah ambil intervention, dah sedar something is not right with the development character tu, mungkin dia tak akan jadi personality disorder lah bila dah besar. Maybe, ataupun it won't be terlalu severe. At least daripada awal dia dah ada macam manual untuk diri dia. Dia dah boleh faham diri dia daripada sekarang macam as opposed to later.